Alhamdulillah. Kita dapat barang second. Pasal duri ni, dawai ni pancit banyak kali motor. Aku tak nampak betul dekat situ dia ada dawai. Jadi kita kena clean. Daripada jentera-jentera yang akan buat kerja dekat situ pancit, kita clean dulu. Pindahkan ke tempatkan penempatan sementara. Setempat centralize kan duri-duri ni. Mana tahu kita boleh gunakan untuk next project kan. Next project buat pagar dekat kita punya pondok tu kan. Aku rasa nak buat pagar dekat pondok tu pakai cyclone apa benda kan. Sambil-sambil tu separuh tu nak boleh tanam nak buat tambak sikit, nak buat tanam pisang ke apa benda ke. Tapi next project lah. Kecerdasan ni tak tulang belakang dengan kaki ni tak bagi peluang kita lagi. Dia tengah berlatih untuk kekuatan. Sebab semasa aku duduk dekat All-Star gitu memang aku teruk cedera dia. Memang teruk betul. Dia suruh aku angkat berat apa benda dekat situ. Menggigil aku. Sakit nak mampus. Ubat tahan sakit dia khabar kita ni menagih. Ubat tahan sakit kita kat situ. Pukimak budak bini aku ni. Dia nak cari point, dia nak mengenakan kita, dia nak kena curi, dia nak kena jual. Macam motor benda tu. Dia dengan cikgu tu yang beras tu kan. Cikgu tu kan. Dia jual motor aku sebiji. Dia minta aku tanda tangan. Ada tak ni Asyah? Laki kau ni ada tak nak? Dia minta tanda tangan untuk jual motor aku. Yang motor tu order yang curi. Sebelum pada ni order curi motor kereta tu. Aku tak tahu apa kena tak kena apa benda yang tak kena dengan anak mi perlis ni. Aku pun tak faham pasal dia punya pesugihan. Kau nanti kena tuduh bahawa seksual punya. Kau dah cakap pelik-pelik kat situ. Orang duk perhati kan benda apa benda cakap. Itu pasal aku tak mau jumpa dia bang. Benda dah depan-depan. Aku tak mau timbul masalah dekat situ. Okey. InsyaAllah.